hati kita hidupkan dengan doa-doa, hajat, niat yang baik-baik. Mudah-mudahan semuanya dikabul Allah Subhanahu Wa Taala sebagai para tetamu Allah. Dan yang di Malaysia sudah masuk malam Sabtu, niatlah kan, Allah pandang dah hajat kita, niat kebaikan kita untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini. InsyaAllah semuanya kabul dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan moga-moga dalam kebaikan niat kita ini sampailah juga pahala bacaan Fatihah ini kepada semua kesayangan kita yang telah kembali ke rahmatullah. Mudah-mudahan berkat doa Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, Allah ampunkan dosa-dosa semua insan kesayangan kita yang telah kembali ke rahmatullah. Mudah-mudahan kita ini menyusuli mereka dengan husnul khatimah. Lalu kelak di kampung akhirat yang kekal abadi, kita bertemu melepaskan kerinduan dengan mereka tanpa ada pisah-pisahnya lagi. Amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Izin dan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama walaupun secara dalam talian. Bukanlah kami tidak ada usaha, tidak ada kesungguhan untuk bertemu secara bersemuka. Namun seperti yang telah kita maklumkan sebelum ini, payah sungguhlah untuk Fairmont Hotel ke, untuk Safwa Hotel ke, untuk Ilaf Prestige ke, kita bertemu di satu tempat menyatukan halaqah Harmony Excellent Holidays ini untuk bersemuka. Mudah-mudahan tidak berhalangan seperti yang kita rancangkan ketika kita berada di Hotel di Aziziyah nanti insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat, muslimin muslimat, para duyufur rahman yang disayang Allah dan Rasulullah, mudah-mudahan insya-Allah petang ini seperti yang kita janjikan, sebenarnya saya rasa terharulah persetujuan daripada pihak Harmony Excellent Holiday sendiri untuk meneruskan buku ringan, santai tapi insya-Allah sampai kepada para duyufur rahman yang saya cadangkan pada musim haji tahun lepas. Sebab bila kita ingat kembali apa tujuan kita berhaji dan kenapa Ustazah memperkenalkan tagline haji dengan hati, sebab kalau haji tidak mengubah kita ini, kita mahu apa lagi untuk mengubah kita? Kan sedangkan Allah sendiri takkan mengubah satu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah dirinya, yang mengubah keadaannya. Masya Allah, tabarakallah. Maksud kalau haji tak boleh ubah diri kita, adakah kita mahu mati yang mengubah? Sedangkan bila mati itu datang, kita dah tak sempat buat apa-apa lagi dah. Kan masa tu baru kita nak bersujud, masa tu kita baru nak membetulkan segala silap dan khilaf kita. Di keliling kita makin hari makin kita dengar kematian. Saya percaya yang baru 5 hari, baru seminggu 2 duduk di Tanah Suci Mekah ni pun dah berkali-kali kita mendengar kematian tak kira usia. Ternyata mati tu bukan yang tua dulu, bukan yang sakit dulu, kan? Semua kita pun berpotensi. Sebab itu saban hari kalau kita sentiasa ingat 2 telapak kaki kita berdiri di atas muka bumi Allah, tapi otak kita, akal kita sentiasa kita tolak dulu sampai dulu ke akhirat Allah, insya-Allah kita selamat dunia, selamat akhirat. Tapi kebanyakan kita ni tak mahu mengenang akhirat ketika kita berada di dunia. Ini kesilapan kita. Subhanallah, muslimin muslimat duyufur rahman. Jomlah tahun ini, walaupun bukan dengan jemaah yang sama, kita nak bawa sekali lagi kandungan 50 tanda-tanda orang munafik kerana
Saya percaya sepanjang kita menjadi Dhuyufur Rahman, berada di tanah barakah di bumi yang suci ini, kita sebaik-baiknya kita cuba kan nak jaga lisan kita, nak jaga percakapan kita, perbuatan kita kan. Kita menahan diri daripada marah, menahan daripada perkara-perkara sifat-sifat mazmumah. Alhamdulillah ramai yang berjaya. Adakah hanya kerana bumi itu barakah? Kan yang didoakan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebenarnya kerana kita mahu ke arah itu. Kita nak dapatkan haji mabrur selagi belum kita menunaikan ibadah haji sempurna segala rukun, malulah kita dengan Allah datang ke sini, kita tak mampu kan untuk menunjukkan kesungguhan kita untuk meleburkan dosa-dosa kita. Jadi Masya Allah 50 ciri ni boleh habis ke Ustazah? Kalau fikir logik akalnya memang mustahil untuk habis. Kan dengan kekangan masa, subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kalau ikutkan tahun lepas, Alhamdulillah akhirnya kita khatam juga. Jadi Ustazah mulakan pada petang ini, moga-moga dengan izin Allah juga, kita habis silibus kita. Inilah modul yang saya gunakan sepanjang 45 hari kita berada di Tanah Suci ni. Hatta sahabat-sahabat kita yang belum lagi terbang ke sini, kita bawa bersama. Sebab nanti kalau mereka berada di Aziziyah dengan kita, tiba-tiba kita dah siri yang ke berapa belas. Contoh kan, tak adil lah pula bagi mereka. Okay? Jadi Harmony Excellent Holidays telah menyediakan wadah. Soal kita nak tak nak tu bukan atas pihak Harmony lagi, atas kita dah. Cuma sharing daripada Ustazah, kalau melihat kepada jemaah haji yang tahun lepas, ada 2-3 orang haji-haji kita. Baru pertemuan pertama, dia tersandar dah. Ingat lagi saya muka dia. Kan tersandar dah, Ustazah, ini baru nombor 6. Kan macam mana nanti kalau dah habis 50, saya rasa ada 56 ciri munafik dalam diri saya. Sempat ke saya nak delete, nak padam semua ni Ustazah? Itu yang saya rasa kitab ini telah Ustazah bawa, walaupun memang berat sebenarnya di setiap 50 tanda-tanda itu, tapi sampai ke dalam hati kita sehingga menyebabkan kita bermuhasabah, adakah sebenarnya kita ini orang yang layak ke syurga Allah? Penentunya bukan kita, bukan pasangan hidup kita, orang di kiri kanan kita, semua orang tak tahu siapa masuk syurga, masuk neraka, hanya Allah. Tetapi kita boleh kenal pasti, bukan kenal pasti orang lain, tapi diri kita sendiri, Masya Allah. Maka sahabat-sahabat Dhuyufur Rahman, bolehlah kalau saya menadah kitab di mana jua daurah yang ringkas untuk separuh hari contohnya, ataupun kuliah di Masjid Surau menggunakan kitab ini bertahun baru habis, tetaplah Ustazah suka untuk membuka daripada kata penerbit. Kalau Ustazah angkat buku Ustazah ni dah lunyai nak tertanggal-tanggal, dah kulit dia ni buku yang lama. Mungkin kulit dia pun dah berkali-kali bertukar dah. Yang asal dulu warna hijau kulit dia ni. Jadi saya haraplah semua orang ada rujukan, sebab buku ni pun saya pilih sangat nipis, sangat ringan, sangat santai, mudah untuk dibawa ke mana-mana. Dan kita boleh lekat dalam kepala. Ciri pertama, ciri kedua, adakah dia masih ada pada diri kita? Kan kekuatan untuk memadam ciri munafik yang ada pada diri kita. InsyaAllah ini juga petanda untuk kita mendapat haji yang mabrur. Amin. Baik, terus kepada kata penerbit. Sukalah untuk saya baca daripada awal apa tujuan diterbitkan buku ini, apa tujuan penulisnya mengenengahkan tajuk-tajuk ini. Bila kita tahu tujuannya, kita nampak matlamat yang jelas, barulah kita pandai tahu nak menuju ke arah yang mana, insya-Allah. Baik, pergi kepada perenggan pertama, perenggan kedua, perenggan yang ketiga, perenggan yang keempat. Ini 4-5 perenggan sahaja daripada kata penerbit. Saya suka nak bacakan sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebagai penerbit. Besar harapan kami semoga buku ini dapat memberi manfaat dan bimbingan kepada pembaca sekalian. Ustazah tambahlah sebagai penyampai kepada isi kitab ini, besar juga harapan Ustazah semoga mampu memberi manfaat kepada diri Ustazah sendiri, juga kepada semua yang Allah pilih untuk bersama-sama mendengar tajuk ini, Masya Allah. Segala amalan yang baik ini semoga mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi dengan lafaz bismillah kita memulakan kitab ini, khususnya yang sudah berada di Bumi Barakah, insya-Allah. Tak lain tak bukan, nawaitu kita hanya nak mendapat redha Allah semata-mata. Okey, jadi sebelum Ustazah terlupa, kalau tengok background Ustazah ni nampak comel, nampak cantik kan? Kita insya-Allah akan share dalam grup untuk setiap kali kuliah online kita akan menggunakan background yang sama macam ni. Ini bukan kursus yang di bawah pemantauan tabung haji, bukan kuliah yang di bawah pemantauan tabung haji. Tapi andai ada program-program yang memerlukan pemantauan tabung haji secara dalam talian, comel sangatlah macam semalam tu kita screenshot, lepas tu kita tunjuk keadaan kita menonton siri kuliah dalam talian itu, kan supaya nampak keseragaman. Tapi hari ni tak payah dah screenshot masuk dalam grup semua sebab ni bukan untuk dihantar laporan ke tabung haji. Sekadar target kita, antara modul yang kita nak habiskan sepanjang kita berhaji ni adalah isi buku ini. Nanti kalau mana pihak Harmony Excellent Holidays masukkan dalam grup, background kita ni yang pandai terus tukar buat background yang sama macam ni. Tapi itulah syaratnya kalau kita boleh tunjuk muka supaya kawan-kawan kita nampak, oh tu Acik yang selalu makan berdua dengan suami dia tu. Macam tu. Okay, inilah cara untuk kita berukhuwah pun. Walaupun kita duduk satu hotel, kadang-kadang kita belum saling kenal mengenal kan. Okey, terus kepada pengantar. Di ruangan pengantar ni saya suka baca bawah sekali pada muka surat pertama, pengantar. Orang munafik adalah salah satu daripada musuh Allah dan musuh Islam. Orang munafik adalah musuh Allah dan musuh Islam yang dapat dikenali melalui sifat dan sikap mereka, sebagaimana yang tercatat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nak tahu bagaimana sifat mereka, bagaimana sikap mereka, justru itu umat Islam perlulah sentiasa berwaspada. Saya gariskan kalimah sentiasa berwaspada. Kenapa nak berwaspada? Pertama, diri kita. Bila dah belajar 1 hingga 50, Muzayyanah Abdullah, ada tak ciri ini? 1, kita buat checklist sendiri. Ya Allah, nombor 1 ni ada dah pada diri aku ni. Belum pergi 2, belum pergi 3. Kan apatah lagi nanti dah sampai 50. Itu cek dalam diri kita sendiri. Ini peranan ilmu. Kemudian kita juga dapat mengenal, kan, sentiasa berwaspada orang yang macam mana kita nak jadikan sahabat. Kalau tak, Nabi tak pesanlah suruh kita berkawan dengan orang-orang yang soleh. Macam mana kita duduk dekat Mekah ni kan, dekat Mekah Tower ni, Masya Allah. Kita duduk dekat Clock Tower ni, bila kita nak keluar masuk, asyiklah didatangi oleh penjual-penjual minyak wangi. Lama-lama kita sedar bau wangi tudung kita, telekung kita semua kan, Masya Allah. Rupa-rupanya orang berkawan dengan orang-orang soleh ni, macam orang yang berkawan dengan penjual minyak wangi. Kita tak beli pun. Tapi sebab hari-hari pergi lalu, orang yang dalam ihram ni siap duk angkat-angkat tangan, risau daripada duk calit kat kita ni, Masya Allah kan. Sebab apa? Sebab baiknya wangi yang mereka bawa tu, kita berkawan dengan orang-orang soleh. Jadi bila kita belajar, kita tak nak ciri tu ada pada diri kita, dan kita tak nak orang yang datang dalam hidup kita bercirikan munafik. Subhanallah. Dan kita dilarang bersangka-sangka, hok rasa tudung hitam ni munafik ni, tudung putih ni tak ni. Tak boleh gitu. Ilmu bukan tujuannya untuk menyatakan mana syurga, mana nerakanya orang, tidak. Jadi kita perlulah sentiasa berwaspada agar tidak terpengaruh dengan sikap, dengan ideologi, cara berfikir dan cara hidup mereka. Siapa mereka tu? Si munafik itulah. Okey. Baik, terus kita pergi kepada kandungan. Ada 50 tanda yang kita dengan lafaz bismillah tadi, mudah-mudahan tamat silibus ini. Amin. Terus kepada pendahuluan pula. Pendahuluan pergi kepada perenggan yang kedua. Secara umumnya, perkataan munafik dalam istilah agama ialah, tu gariskan kalimah, seseorang yang memperlihatkan keimanan pada zahirnya tetapi menyembunyikan kekafiran di dalam hati. Zahir macam orang beriman sungguh, dia dengan kita sama, tak ada beza, kerana dia bersyahadah macam kita. Kadang-kadang kita jumpa di dalam masjid sama macam kita.
Masya Allah, memanglah dia orang yang sama-sama Islam. Tetapi seseorang yang memperlihatkan keimanan pada zahirnya tetapi menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya. Imam Nawawi kata apabila orang beriman mempunyai atau menyerupai sifat-sifat munafik, maka ia disebut nifaq, iaitu melahirkan sesuatu yang menyalahi keadaan hatinya. Itu yang orang Melayu kata kau ni cakap tak serupa bikin. Munafik sangat ni, depan lain, belakang lain. Astaghfirullahalazim. Justru itu, jika seseorang Muslim yang mempunyai sifat nifaq, sedangkan ia tidak menyedarinya, maka kemungkinan berlakulah percampuran antara kekafiran dan keimanan di dalam hati dan jiwanya. Ni yang kita tak nak, bercampur aduk. Kau ni sebenarnya kafir ke, beriman ke kepada Allah? Kita sendiri confuse sebab hak ni kita kata halal, jadi haram pula. Hak haram kita halalkan pula, lebih teruk lagi halam. Semua halal pun jalan, haram pun jalan. Na'udzubillah min zalik, kan? Dan jika tidak diiringi dengan penyesalan dan memohon keampunan kepada Allah. So bila kita go through satu persatu, insya-Allah yang hadir adalah penyesalan. Aku pernah begini rupanya. Kalau aku tak bertaubat atas silap aku yang ini, kan macam mana aku nak mendapat keampunan daripada Allah? Ni tujuan ilmu. Kita nak ubah diri kita. Kita stres kalau kita nak belajar demi nak mengubah orang lain. Jom tujuan kita belajar, kita nak ubah diri kita. Lama-lama insya-Allah yang di sekeliling kita juga tanpa kita sedar turut terpelajar. Mungkin mereka menjadi terpelajar bukan saat adanya kita, tapi setelah tiadanya kita. Patutlah arwah mak dulu selalu cakap macam ni. Patutlah arwah atuk dulu selalu pesan begini. Bila kita dah jadi mak, bila kita dah jadi atuk, baru kita perasan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Terus kita pergi kepada muka surat akhir-akhir yang kita nak jumpa. Saya tak pasti muka surat saya sama ataupun tidak. Atas tu untuk mengenai tanda-tanda orang munafik. Muka surat berapa tu dia? Untuk mengenal tanda-tanda orang munafik. Tu muka surat berapa? Sebab sahabat-sahabat rahmat Allah, saya pakai kitab lama ni, saya takut muka surat saya tak sama. Dan saya haraplah semua kita ni ada menadah kitab. Sedihnya lah Harmoni bekalkan kita kitab. Tiba-tiba tak ada ustazah, cucu dah buat roket dah kat rumah. Muka surat? Muka surat tak samalah sebab ustazah punya muka surat 3. Untuk mengenal tanda-tanda orang munafik dapat diketahui hak tu. Tengah tu ada tulis sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kalimah an-nifaq sebanyak 37 kali dalam berbagai-bagai surah. Itu je Ustazah nak highlight kat situ. Maknanya banyak sungguh Allah sebut dalam beberapa surah perkataan munafik. Jadi kalau Allah highlightkan dalam Quran banyak, sahabat-sahabat dirahmati Allah, maknanya memang benda tu pentinglah untuk kita pelajari. Kan, untuk kita tekuni, untuk kita muhasabah, ada tak benda ni dalam diri kita. Subhanallah, setengah jam hampir telah berlalu, yang kat Malaysia mungkin mata dah layu sebab dah habis solat isyak dan sebagainya. Yang kat Mekah ni, khususnya KT72 pun masih ada yang jet lag lagi, belum lagi sesuai masa Mekah. Ini waktu-waktu fasa perjuangan. Kalau duduk iktikaf asar ke isyak tu, memang kalau buka Quran pun takut kepala mencium Al-Quran. Kan, sebab apa? Sebab kat Malaysia waktu kita dah malam. Jadi tolong bermujahadah, kawan sebelah tolong saling jentik-menjentik yang mana mengantuk. Dan kalau boleh tolong tulis dekat mesej kita tu, siapa yang ada kitab, type ada je. Kita nak minta sahabat tim Harmoni kita cek ramai yang ada kitab ke, ramai kitabnya ditinggal kat rumah. Sekian dimaklumkan. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak terus pergi kepada, tak nampak saya di komen apa tu. Okey, kita nak terus pergi kepada perkara ataupun ciri munafik yang pertama. Okey. Are you ready? Masya Allah, kat mana kita ni? Alhamdulillah. Siapa ni? Sri Nur ada buku. Alhamdulillah.
Terus ahlan. Semua dah keluar, dah cap jempol dia, maknanya ni ada buku lah. Tahniah. Ustaz Hatta pun ada buku. Wah, tahniah Ustaz. Nanti Ustaz jadi juri Masya Allah. Baik, yang pertama, malas beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buka minda kita, luas-luas, kita sedang belajar ciri-ciri orang munafik. Sebab kalau kita tak fokus, kita akan pelik. Kenapa pula nak belajar malas beribadah kepada Allah? Patut kita ni kena rajin beribadah. Sebab yang dinukilkan dalam kitab ini adalah malas beribadah kepada Allah, ciri orang munafik. Kita nak padam, kita nak buang. Balik daripada haji, kalau kita rasa macam haji tahun lepas tu. Saya rasa Ustazah bukan 50 ciri ada dalam diri saya ni. Saya mengaku tinggalkan kitab, ya tak apa. Tak payah tulis dekat ruang komen siapa yang tinggalkan kitab, dia tak payah tulis. Okay, subhanallah. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah ada. Okay, alhamdulillah, tahniah yang ada. Mujurlah mata Ustazah ni kurang nampak sikit dekat komen ni. Sebab pencahayaan kot lampu. Kalau tidak memang siapa yang mengaku tinggal tu memang kena sebut nama lah ni. Kena buat kerja-kerja apa. Tolong cleaner, cuci bilik ke apa. Subhanallah. Terus. Malas beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kita nak baca satu persatu. Itu tujuan ada kitab. Bila kita ada kitab, membaca bersama Ustazah. Kitab ni sahabat-sahabat rahmati Allah sangat santai, tapi duk kita rasa macam dilempang-lempang, insya-Allah. Saya dah buat daurah kitab ni sampai ke Kota Kinabalu, penyertaan hampir 1,000 orang. Orang datang membanjiri dan bila keluar tu daripada dewan, masing-masing, ya Allah Ustazah, rasa macam semua ciri tu ada. Jadi jomlah kita buang dan kita rasa macam layakkah aku syurga kalau ciri ni masih ada lagi pada diri aku. Itu sebenarnya kita nak bawa balik rasa ini, insya-Allah. Baik, konsep malas beribadah mencakupi apabila seseorang malas mengerjakan solat. Jujur sahaja, sampai ke tarikh kita dibawa oleh Allah ke tanah suci barakah ini, walaupun dah berkali-kali buat umrah, kebanyakan kita, majoriti kita adalah orang yang pertama kali berhaji menunaikan rukun Islam kelima. Yang kebanyakan kita telah berdoa berpuluh tahun, kita menjual, menggadai apa yang ada, akhirnya cukup duit kita dengan izin Allah untuk sampai ke sini. Subhanallah sahabat-sahabat, dulu di kalangan ramainya kita tak perlu komen, tak perlu PM tepi, kawan-kawan sebelah tak perlu kita bagi tahu. Dosa kita ni tak perlu kita cerita kat orang. Kita hanya perlu menyesali, kita bersujud, mengetuk arasy Allah dengan doa-doa taubat kita. Aku pernah berdosa, ya Allah. Aku tahu solat tu wajib. Ada orang. Tak maksudnya cleaner. Minta maaf ya. Cleaner. Takut dia redah buka je semalam kat Zoom. Ya je, okay. Tak apa kalau nak ni toilet tak apa. Okay je saja. Baik, sorry. Okay, kat sini kan dia perajin nak kemas bilik, okay. Lepas tu kita tahu dalam Quran, aqimus salah. Nabi SAW perintahkan kepada kita, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti mana kau melihat aku bersembahyang, kan. Tapi dulu-dulu kita dah memang lahir daripada rahim seorang ibu yang Islam, berben-bentikan ayah kita yang Islam kebanyakannya. Bukan kita tak tahu solat tu wajib. Tapi kenapa ya, umur 20-an, 30-an, 40-an, kita masih belum cukup solat 5 waktu sehari semalam. Yang peliknya, kita bangun tengah-tengah malam untuk menonton bola, kita pergi ke sana sini, memakan masa yang banyak, kita sempat. Solat yang kalau dihimpunkan 17 rakaat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, tak sampai 1 jam daripada 24 jam. Kalau kita fikir balik, kenapa masa tu kita kata tak sempat? Kerja lebih lama, uruskan anak lebih lama, cari harta lebih lama. Kalaulah kita dimatikan saat kita bermalas-malasan solat tu, apa agaknya kita nak jawab depan Allah? Terima kasih ya Allah, syukur sangat sekarang ni mudah-mudahan kita hidup atas muka bumi Allah sebagai orang yang rasa takut nak tinggal solat. Di situlah ada nilai taqwa. Takut Allah pandang kita macam mana, Allah perintah solat, kita tak nak solat. Dalam bab mengerjakan solat dulu, kan, zaman Nabi Muhammad SAW ada pun golongan munafik seperti ni ada.
Zaman tu bukan macam kita ada lampu, elektrik, okey, on, switch off semua ada kan. Bila subuh dengan isyak, mereka tak duduk pun bersolat di belakang Nabi. Tapi bila zuhur asar, mereka lah nak duduk di saf yang pertama. Supaya apa? Supaya Muhammad melihat mereka bersolat di belakang Muhammad. Allahu Akbar. Kenapa isyak dengan subuh mereka tak pi? Pasal mereka kata bukan Nabi Muhammad nampak pun dia datang solat. Jadi rupa-rupanya solatnya orang munafik ni untuk dipandang Muhammad. Sedangkan Muhammad bukan Tuhan. Sembahyang kita tu lillahi ta'ala. Jujur je kita dulu pun bermula dengan sebab ayah garang sangat suruh solat, kita pun solat. Sebab mak membebel tak berhenti, maka kita pun solat. Masa mak ayah tak ada, tak nampak, buat apa kita nak sembahyang? Kan? Kita dah mengalami rasa ini, kenapalah aku malas nak bersolat? Subhanallah, sedangkan kita tahu itu kewajipan. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dan bukan saja malas mengerjakan solat, segan untuk menempatkan diri di saf pertama. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak payah kata dekat tanah air kita. Kat sini pun, muslimin muslimat dirahmati Allah, kita tahu kadang-kadang imam pujuk kita penuhkan saf di hadapan, kita memilih untuk di belakang-belakang. Kan? Ciri-ciri orang munafik antaranya tak mahu duduk saf-saf hadapan. Kita mengaku kita orang beriman, nak mati dengan iman, nak masuk ke syurga bersama orang-orang beriman. Tapi benda simple ni pun kita tak nak mulakan. Ayuh tujuan kita hari ini nak memperbaiki, nak memperbetulkan. Enggan mencari ilmu pengetahuan. Benda yang kita tahu boleh bawa kita ke jalan syurga dengan mudah, kita berat sangat. Kita tinggalkan dia. Tapi benda yang na'udzubillah min zalik memudahkan langkah ke neraka, itu pula yang menjadi kelazatan nafsu dan kita seronok nak buat. Sebab itulah Nabi suruh berperang dengan hawa nafsu kita sendiri, Masya Allah. Dan berat melangkah untuk menghadiri majlis kebajikan. Benda tu benda baik, kita tahu benda tu baik. Tak payah jadi ustaz-ustazah pun, akal kita mengatakan benda ni baik. Tapi kenapa sulit sangat untuk kita menghadiri? Benda yang kita tahu benda tu tak baik, lara, benda yang menjauhkan kita dari redanya Allah, kita suka pula. Ini ciri munafik pertama, malas beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu awal dulu saya memujuk wanita-wanita yang uzur, yang tak dapat bertawaf, bersa'i, ulang alik Masjidil Haram, hatta sampai ke hari ini bahkan kan pujuklah diri, buat apa saja kebaikan. Ya Allah, aku tak solat, aku tak masuk masjid, aku belum bertawaf, bersa'i, kan aku sedang mematuhi perintahmu. Tak nampak buat ibadah tu, tapi kita sedang dalam ibadah sebab kita sedang mentaati perintah Allah. Bayangkan wanita haid masuk kat dalam masjid, aku tak peduli bukan orang tahu aku dah habis ke tidak. Kan aku bayar mahal-mahal nak masuk dalam masjid, tiba-tiba berhalangan, masuk je lah, sembahyang je lah, tawaf je lah. Kita sedang melakukan perkara haram, berdosa besar di sisi Allah. Dan tak puas hati ni orang lain dapat pahala solat, dapat pahala berjemaah sebagainya. Kita nak buat pahala baik mana? Kan subhanallah sahabat-sahabat, ambil je peluang. Mungkin aku bersedekah satu keping roti dekat orang sebelah aku ni. Duduk jalan-jalan tadi, pergi bin Daud, jumpa orang kan. Kita bagi apa yang kita beli sekejap. Itu pun kebaikan tanpa kita sedar. Tapi kadang-kadang benda baik ni kita malas sangat nak buat. Subhanallah. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafik sama-sama mengerjakan solat bersama baginda. Itu Ustazah cerita tadi. Mereka masuk juga dalam saf solat. Tetapi mereka malas dan tidak menampakkan kesungguhan. Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 142. Antaranya kita jumpa kalimah wa idza qamu ila salati qamu kusala. Tu kusala, mereka itu bersembahyang dalam keadaan malas, yura'unan nas, bahkan riak terhadap manusia. Kan sembahyang tu malas, kan antara ciri-cirinya sembahyang berdiri sebelah kaki, tergaruk sana, tergaruk sini, bukannya fokus dengan solat dia, tapi dia duduk nampak kapet kotor, kipas apa ni berjalan slow, semua tu dia perasan. Kan subhanallah, dia tak hadirkan hati dia ketika solat. Dan dia jadi rajin solat ketika dia tahu orang nampak. Jom scan hati kita. Kalau kat tanah air sendiri kan, Masya Allah.
Solat qabliyah, ba'diyah tu jadi malas sangat nak buat kalau kat rumah sebab tak ada orang nampak. Tapi kalau kat masjid surau, aku tak buat ni, semua orang buat. Kan orang kata aku malas pula. Boleh pula kita buat qabliyah, ba'diyah di masjid surau. Tapi bila kat rumah, sebab kita rasa tak ada pengerusi masjid nampak, kan, bendahari masjid tak nampak, pun lebih baik kita lepas saja bagi salam tu, capai telefon dulu. Tak payahlah buat ba'diyah. Bukan ada orang nampak pun. Ni antara ciri-ciri yang solatnya yura'unan nas. Allahu Akbar. Orang munafik jika datang ke masjid, dia akan memilih saf yang paling akhir sehingga tidak mengetahui apa yang dibaca oleh imam. Zaman dulu, mikrofon tak sampai macam kita sekarang ni, tak ada pun mikrofon. Jadi dia sembahyang belakang-belakang. Dia pun tak dengar, tak tahu perbuatan imam, tak dengar apa yang imam baca dalam solat. Dan dia tidak menghayati pengajarannya. Nampak tak? Jadi ciri munafik yang pertama, malas beribadah kepada Allah. Tengok sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau kita balik ke Malaysia nanti, kadang-kadang majlis ilmu contoh free of charge depan rumah kita je, banner berminggu-minggu dah naik dah. Kan kita tak mendatangi, sedangkan perjalanan ke majlis ilmu tu dipandang oleh Allah macam perjalanan mujahid ke medan perang. Kita tak rebut peluang tu. Nabi SAW pernah cakap kepada para sahabat radhiyallahu anhum, siapa nak dapat harta agihan rampasan perang, saat di malam, mailah datang masjid. Contoh bahasa Nabi gitu. Malam tu orang berebut-rebut nak pergi mana ya Rasulullah harta agihan rampasan perang ni. Kan? Tiba-tiba Nabi tunjukkan satu halaqah ilmu, kelompok yang sedang menunggu Nabi nak bagi tausiah. Hak tu, orang yang tunggu nak dapat ilmu tu, itu lebih banyak dapatnya daripada harta rampasan perang. Maknanya ilmu jauh lebih berguna berbanding harta yang ditunggu. Tapi kenapa roh kita ni, jiwa kita ni, benda yang membaikkan kita dunia sampai akhirat kita malas, benda yang menjahanamkan kita pula jadi kita rajin. Sebab bisikan iblis, godaan syaitan, kan? Nafsu kita sendiri suka kepada perkara yang bagaimana. Subhanallah. Muslimin Muslimat Duyufur Rahman, cuba up sikit status kan, komen kita yang masih segar. Kan, kalau tak komen tu maknanya ketiduran lah tu. Saya risau ni, kalau saya tak bercakap pun, mungkin saya pun tengah tidur waktu ni, subhanallah. Okey, sahabat-sahabat Duyufur Rahman, terima kasih. Cap-cap jempol yang sedang berjalan itu, Masya Allah. Kita terus pergi kepada perkara 2. Dalam siri kuliah 50 ciri munafik, sahabat-sahabat, mungkin satu kali pertemuan ada satu sahaja. Mungkin dia menjadi sampai 5 ke 6 topik. Jadi tergantunglah kan, sebab saya akan kejar ni. Kalau dalam siri daurah contoh, pendaftaran 8 pagi, habis pukul 12 tengah-tengah hari, 50 ciri ni habis, paling kurang orang dapat nampak macam baca isi kandungan tu. Nombor 3 apa, nombor 4 apa, ya Allah, nombor 15 ni aku ni, nombor 21 ni aku ni, macam mana aku nak mati kalau aku tak padam sifat ini ni, ya Allah. Itu paling kurang dah nampak gambaran. Tapi kita ni bertuah ni, sebab kita dapat menadah 1 jam ni sampai 2-3 topik kadang-kadang. Semoga benda tu melekat. Kita belajar dengan niat yang betul, di bumi yang paling barakah. Saya berdoa kepada Allah, kita balik selesai rukun Islam kelima ni, Masya Allah, bukan saja orang panggil kita haji dan hajah, Masya Allah, di sisi Allah dah banyak dah perubahan. Dah banyak dah ciri munafik ni yang terpadam pada rekod catatan buruk kita sebelum ini, insya Allah. Baik, yang kedua, lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tadi malas beribadah. Yang kedua, lupa kepada Allah. Perhatikan, orang munafik memiliki sifat kemunafikan dalam fikiran dan batin mereka tidak pernah terlintas untuk mengingati Allah, baik ketika senang atau susah. Macam mana? Kita datang dari Allah, kita hidup beramal ibadah, whatever jenis ibadah. Kita solat lillahi ta'ala, kita buat tadi kerja sabil tahniah. Saya tak pasti 860 pack tu untuk KT 72 saja atau plus dengan KT 42.
Tahniah jemaah Harmoni, Masya Allah yang menyampaikan amanah. Kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, saudara mara kita, duk bagi kita duit dalam sampul tu tak apalah untuk beli aiskrim, untuk beli aiskrim. Kan bayangkan kalau hari-hari kita makan aiskrim kat sini. Sebab nak tunaikan amanah kawan kita tu. Kan subhanallah. Tapi Harmoni sangat Masya Allah kan, dia kempen untuk siapa yang nak join Sabil semuanya. Tu maknanya jangan sangka kita bagi nasi tu kepada orang fakir miskin, tak. Maknanya fi sabilillah yang datang ke sini kan bermusafir, tinggalkan tempat tinggal kita yang selesa, datang ke sini sebagai jemaah haji. Siapa-siapa pun boleh dapat. Tak perlu pun kita tanya hang kaya ke miskin. Kalau miskin boleh ambil nasi ni. Kalau hang kaya tak boleh ambil. Tak, kecuali dia tak nak lah, kita tak boleh nak paksa. Semua tu jadi pahala. Soal dia makan tak makan, dia sedekah balik kat orang, itu bukan urusan kita dah. Semua tu jadi pahala, jadi ibadah buat kita, Masya Allah kan. Untung, bahkan berganda 100,000 kali ganda kebaikan yang kita buat tu. Jadi tahniah, khususnya yang membantu tadi, subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Semua ni di sisi Allah dipandang sebagai ibadah, okey? Nanti insya-Allah kita akan buat lagi. Termasuk yang belum ke Madinah, di Madinah kita akan buat lagi insya-Allah. Baik. Orang munafik memiliki sifat kemunafikan dalam fikiran dan batin mereka, tidak pernah terlintas untuk mengingati Allah baik ketika senang atau susah. Kan senang, lagilah kerap kita lupakan Allah. Kebanyakan kita ni ingat Allah masa kita susah. Barulah termengadah kepala kita ke langit, tangan kita ditadahkan ke arah langit. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Tolong aku ya Allah, aku tengah susah ni. Tapi masa senang, berapa ramai kita ingat Allah. Allah sebut dalam suratul Mujadalah ayat yang ke-19. Istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum zikrallah. Mereka telah dikuasai oleh syaitan. Lalu lupa mengingati Allah. Bayangkan, mereka itulah golongan yakni pengikut syaitan. Kita kalau tengok apa kalau dalam kita punya media sosial tu, yang rambut pang, yang baju tak apa-apa kan, bila kita tengok anak siapa lah ni pengikut syaitan semua ni. Astaghfirullahalazim, nampak salah orang, kita yang mengata dulu. Sedangkan ayat ni kata mereka itulah golongan pengikut syaitan. Siapa? Orang yang lupa mengingat Allah. Tak rasa meremang ke bulu roma sahabat-sahabat Duyufur Rahman? Kerana kita rasa macam kita tengah buat baik pun kadang-kadang kita tak ingat Allah. Ni sebab gaji saya besar lah Ustazah, saya dapat datang sini buat Sabil orang lain 1 pack je tadi bagi kat Ustaz Hatta tadi. Saya 1000 pack saya seorang. Contoh, hati-hati. Kan sebab dalam kita berbagi-bagi, dalam kelihatannya seperti kita beramal soleh, tapi apa yang ada pada hati kita sebenarnya? Kan semoga Allah jaga hati kita yang tadi kita berbagi-bagi, yang nampak orang lain puji bagusnya lah ni kan, berapa banyak kita kongsikan, cepat-cepat istighfar. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah kan, kalau Engkau tak bagi rezeki yang begini, kami takkan mampu buat semua ini Ya Allah. Semua datang dari Allah. Jangan pernah mengakukan diri. Ingatlah bahawa pengikut syaitan itu orang yang rugi. Kan siapa pengikut syaitan, bukan yang kita duk tuduh tuhmah orang. Kita dekat masjid, mereka duk luar masjid. Hak yang duduk luar masjid tu semua pengikut syaitan. Tak. Sahabat dirahmati Allah. Kadang hak kita ni bercakap Allah, Rasul, Quran, hadis. Tapi bagaimana hati kita? Hati tempat jatuhnya pandangan Allah. Kita rasa dah up status comel-comel dah 3 jam. 3 like aja, itu pun suami kita like, anak kita like, diri kita sendiri like. Kan sahabat? Kita tak fikir pun kita buat ni kerana siapa. Kalau betul kerana Allah, kelihatannya macam mencari perhatian manusia, tapi yang tahu hati kita hanyalah Allah. Datang pujian, baguslah Ustazah, bagi sampai 800 pack ni. Contoh sahabat-sahabat, saya pun minta maaf tadi tak dapat bersama-sama, subhanallah. Jadi kalau kita ada, bukan mudah nak menjaga hati ni. Yelah rasanya kita je yang hebat sampai 800 pack kita bagi hari Jumaat sahaja. Contoh, setan ni mudah sangat. Jadi kita ingat, ya Allah Tuhan, kalaulah bukan rezeki daripada Engkau, kalaulah Engkau tak datangkan sahabat keluarga yang baik-baik, kirim amanah kepada kami ni,
Mana mampu aku melakukan begini. Apatah lagi sahabat-sahabat kita yang membantu Ustaz Hatta, Ustaz Alung tadi kan, Masya Allah. Kan kalau Allah tak bagi sihat, nak berdiri tengah-tengah panas macam ni memang taklah. Engkau afiatkan kawan-kawan kami yang sedang berehat. Terganggu sedikit kesihatan mereka untuk mudah perjalanan ke masyair nanti. Kita sedang buat kebajikan, kita ingat Allah, hati kita hidup macam-macam dengan pelbagai doa. Tapi kalau kita sedang buat kebajikan, hati kita lupa kepada Allah, mulalah kita mengakukan diri. Wah, semua orang tengok aku ni, orang lain tak buat macam ni. Jadi, apa keadaan pun nak bawa hati kita ingat kepada Allah bukan satu perkara yang mudah. Takut-takut kita lah orang munafik. Nampak seperti orang baik, tapi sebenarnya kita sedang lupa kepada Allah. Itu sebab Allah tarbiyah kita ni dalam solat lillahi ta'ala. Kita tengok orang-orang Arab ni datang-datang je dekat saf, terus Allahu Akbar. Yang kita ni usalli. Dia tepuk kita. Nak sembahyang je lah pasal usalli kan. Sebab usalli tu maksudnya aku nak solat. Dia faham kita sebut usalli tu. Ya, aku tahu kau nak sembahyang je lah usalli. Depa tak ada macam kita usalli, tertib gitu kan. Depa terus angkat takbir, yang penting hati dia aku nak sembahyang ni kerana Allah. Kan? Jadi kita takut di lisan je lillahi ta'ala. Tapi di hati tak jadi lillahi ta'ala. Itulah ciri munafik yang kedua. Semoga bukan kita, insya-Allah. Ada sedikit masa lagi. Semua okey ke untuk Ustazah masuk ciri yang ketiga? Kalau love tak keluar, cap jempol tak keluar, kita berhentilah walaupun belum 1 jam. Okey. Masya Allah, tabarakallah. Nur Suhadila. Ke siapa? Tak berapa nampak. Alhamdulillah. Yang namanya sedang naik semua ni, confirm tak tidur. Subhanallah, tahniah. Baik, kita sambung yang ketiga. Bermula ketiga ini, kita masuk bab solat. Bab solat je ada berapa perkara. Daripada 3, 4, 5, 6 semua cerita tentang solat. Di Radio IKIM, awal dulu saya bawa isi kitab ni di Radio IKIM, 25 episod, habis 50 ciri. Di TV Al-Hijrah, sebelum berangkat haji, habis 50 ciri. Selain daripada Masjid Surau, program-program daurah kan. Kerana apa? Kerana yang sedang juga menadah isi kitab ini dalam satu close group di satu tempat. Saya sangat tak percaya mereka follow sangat rapat kitab ni. Dalam sekali kehadiran 40 ke 50 orang, antaranya adalah bekas-bekas menteri kita dulu. Subhanallah, dulu kalau kita tengok, ya Allah, kalaulah dulu zaman viral, memang orang kecam macam-macam lah. Tapi hari ni belajar kitab ni, ya Allah Ustazah, banyaknya silap kita buat, berapa kemunafikan dah, syukurlah Allah tak matikan kita masa tu. Nampak kesedaran mereka. Saya bukan niat mengajar, bila bertemu orang-orang seperti itu, saya banyak belajar. Ya Allah, kan, penyesalan datang dalam hidup mereka. Syukur ya Allah, mereka bukan menyesal ketika dimasukkan di alam kubur. Mereka nak betulkan, inilah hidayah Allah. Kita tak tahu bila mana Allah jentik hati kita. Sahabat-sahabat, mudah-mudahan kita pun mendapat manfaat yang sama. Baik, melalaikan solat fardu, ciri munafik yang ketiga. Still kena ingatlah. Pertama tadi, kita rasa apa ada pada diri kita, malas beribadah kepada Allah. Kita duk kata ke anak kita, hang ni main handphone 24 jam boleh, baca Quran 1 jam tak boleh. Kadang-kadang kita cakap kat orang, kita pun sama. Kan? Sebab yang dia tengok kat handphone tu bukan benda ibadah. Jadi syok. Subhanallah, tak payah pergi jauh sahabat-sahabat. Kalau kita tengok dalam kehidupan berumah tangga kan, ya Allah, dulu bercinta bagai nak rak. Dah dating pagi nak sambung tengah hari, dah tengah hari nak jumpa petang, malam lagi. Tak kira kena marah dengan mak ayah nak jumpa orang tu lah juga. Tak dapat tengok muka, dapat tengok bumbung rumah pun jadilah. Syok sangat kat dia. Dah kahwin, dah halal, pandang jadi pahala, pegang jadi pahala. Subhanallah. Tapi semuanya kok jadi dosa? Kerana kita rasa tengok muka dia pun menyampah dah. Padahal orang yang sama yang kita tergila-gila dulu sebelum halal. Dah halal, nak tengok muka dia pun malas. Tiba-tiba berlaku perceraian. Ini kisah benar yang berlaku. Dah bercerai tu, yelah Ustazah, dia bekas suami saya, dia bekas suami isteri saya. Tapi kami kena besarkan anak kami bersama-sama. Betul Ustazah kata, sebab tu bukan bekas anak.
Itu anak kalian berdua. So besarkan bersama-sama, nafkahi dia seorang ayah. Subhanallah. Jadi sebab nak besarkan bersama-sama lah saya kena bersama-sama. Berpimpin tangan belikan keperluan sekolah. Masuk dalam rumah bekas isteri yang dah tak pakai tudung tu, itu aurat dia. Tapi jadi lazat. Bila dah tak jadi suami isteri tu jadi lazat pula. Bukan suami isteri dah bercerai. Tak fahamlah Ustazah, masa halal kenapa kita nak tengok muka dia pun menyampah. Bila dah haram balik tu, bekas suami dah haram balik. Kita cabut tudung, duduk serumah, anak-anak pergi sekolah balik, duduk ke asrama. Ini yang diadukan. Saya kata inilah maksudnya kan, kita lupa kepada Allah. Kita tak nampak mana yang jadi ibadah, mana yang tidak. Berlaku banyak dalam masyarakat. Betapa nak membuktikan iblis bersama dengan kita bila kita buat benda yang haram. Sebab tu dia jadi lazat. Na'udzubillah min zalik. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, iblis bila tengok kita dalam ibadah, dia menjauh, terpelanting dia daripada kita. Kan macam mana cara? Bukan prebet lagi kacau dah. Tapi general yang dihantarkan kepada kita. Supaya kita malas beribadah, supaya kita lupa kepada Allah. Wa na'udzubillah min zalik. Baik. Pergi yang ketiga, melalaikan solat fardu. Melalaikan solat fardu bermaksud sengaja. Sengaja melengahkan atau melambatkan mengerjakan solat sehingga habis waktunya. Macam mana pula tu? Baik. Okey ya, minta maaf kita masuk kepada bab yang ketiga, melalaikan solat fardu. Okey. Sambung, melalaikan solat fardu bermaksud sengaja. Okey. Garis kalimah, pegang pen, pegang pensel. Melengahkan atau melambatkan mengerjakan solat sehingga habis waktunya. Kan ada orang marah Ustazah cakap lewat-lewatkan solat tu adalah ciri munafik. Habis tu kalau orang ada kerja dan sebagainya Ustazah, pernah juga ni dapat kecaman di mana-mana masa tu orang share dekat TikTok lah. TikTok ni kan dia lebih luas, Masya Allah. Jadi Ustazah ni belajar mana ni? Kenapa kata munafik pula? Sedangkan Allah dah sebut dalam Quran, solat ni adalah kitabam mawquta. Kita nak solat pada waktu yang telah ditetapkan. Selagi mana ada waktu, solat kita tetap sah. Ini kata fiqh, tetap sah. Tapi cuba faham, ciri munafik melalaikan solat fardu adalah yang sengaja. Itu kena garis betul-betul tu. Sengaja melengahkan. Sengaja tu bukan termasuk doktor yang pasien datang dah kritikal, dengar azan, dia cakap dengan pasien tunggu sekejap. Ya doktor nak solat dulu. Meninggal dululah pasien tu. Sekian dimaklumkan. Kan? Kemudian kita memang bos kita yang non-Muslim panggil kita meeting tengah-tengah azan. Kita cakap pada diri kita, tak payahlah nak terpaling, bos dah panggil kita nak solat dulu. Sedangkan insya-Allah start meeting tu pukul 1.30, tak adanya habis pukul 4.30. InsyaAllah paling lewat pun pukul 3 habis dah. Jadi masih lagi boleh solat zuhur waktu tu. Nanti bos kata, mana si Polan Muhammad Soleh ni? Tak muncul-muncul lagi. Sebab dia solat. Solat pula rakaat pertama baca suratul Baqarah. Memang tak sempatlah dia meeting. So jangan marah bos lah kalau kena buang kerja. Kan? Subhanallah, kita sengaja melengahkan atau melambatkan mengerjakan solat sehingga habis waktunya. Baru pukul 2. Nantilah nak baring sekejap. Lepas makan, kan baring sekejap. Baring sekejap dengar-dengar azan asar. Ya Allah, aku tak sembahyang zuhur lagi. Hok tadi pukul 1 suku azan dah. Tapi kita duk melengah-lengahkan, melambat-lambatkan sehingga habis waktunya. Perkara ini akan mendapat ancaman dan siksaan Allah di akhirat kelak. So bila kita faham akan mendapat ancaman, mendapat siksaan Allah di akhirat, kita nak biarkan diri kita menjadi orang munafik yang melalaikan solat fardu ke? Ini bukan kecil-kecil punya ancaman daripada Allah, mendapat siksaan Allah di akhirat kelak. Kan ada ayat-ayat Allah yang kita boleh tengok, Maryam 59, kemudian sepeninggalan mereka digantikan oleh pengganti-pengganti jahat. Mereka mensia-siakan solat dan mengikut hawa nafsu, sebab itu mereka menemui kejahatan, yakni mendapat seksanya Allah. Kan mensia-siakan solat yang kita biasa baca, dah hafal, dah menjadi mainan bibir kita, fawailul lil musallin.
Semua kita ni insya-Allah golongan musallin dah, golongan orang-orang yang solat. Tapi Allah mulakan dengan wail, kecelakaan. Maka celakalah azab bagi orang yang solat. Kenapa orang solat dapat celaka pula? Daripada kata-kata Allah ni. Allazina hum an salatihim sahun. Mereka itu lalai daripada solatnya. Kalimah lalai ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, sahabat Nabi tanya kepada Nabi. Nanti kita akan jumpa satu hadis ni. Kita habiskan dulu ayat ni. Mereka itu lalai daripada solatnya, lagi mereka itu riak. Allazina hum yura'un. Mereka itu riak dan enggan memberikan zakat. Ada lagi surah Al-Munafiqun ayat yang ke-9. Ustazah tak bacakan, terus sahaja pergi kita kepada hadis riwayat Tirmizi. Ada kaitan dengan yang tadi tu, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ladzina hum an salatihim sahun. Qala huwa ta'khirul waqt. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang melalaikan solatnya. Maka baginda bersabda, maksudnya orang yang melambat-lambatkannya. Maksud bila Allah kata alladzina hum an salatihim sahun, Nabi bacakan kepada para sahabat, sahabat macam tak puas hatilah. Kan siapa ya Rasulullah sebenarnya yang dihitung sebagai orang yang melalaikan solat? Adakah orang yang sengaja tak sembahyang? La, Nabi bagi tahu ta'khirul waqt. Orang yang sengaja melalaikan solat ni adalah orang yang sengaja melambat-lambatkan solat. Sahabat, Ustazah tak bercakap tentang orang yang memang ada kerja. Subhanallah, kita kan kalau balik ke rumah kita nanti, kita memang suri rumah sepenuh masa. Jangan kata suri rumah je, mulia tugas suri rumah ni. Kenapa mulia? Pilihan atas dia. Nak lipat kain dulu ke, nak solat dulu? Lipat kain pula sambil tengok filem Korea. Nangis-nangis, basah pula baju kita lap, hero tak jadi kahwin dengan heroin kan? Subhanallah, sahabat rahmat Allah, las kita jadi tak sembahyang. Tanpa kita sedar, kita melambat-lambatkan sehingga kita tak solat. Jadi tolong dengan sangat balik daripada Mekah ni, balik daripada ibadah haji ni. Kenapa kita nak solat tepat pada waktu, bahkan menunggu waktu. Saya selalu sebut begini kepada jemaah yang dah balik umrah, balik haji kan. Rindu tak dengan Mekah Madinah? Sangat rindu Ustazah. Kenapa? Jawapan sebab kat sana tenang, solat pun khusyuk. Kenapa khusyuk sahabat-sahabat? Tengok keadaan kita di sini. Belum dipanggil, kita dah buat persiapan. Imam dengan muazzin belum masuk Masjidil Haram, kita dah berada dalam Masjidil Haram. Kita datang awal, apa kita buat? Tahiyatul masjid, yang tawaf sunatnya, yang qada solat-solat yang lepas, yang baca Quran, yang zikrullah, yang bermuhasabah nampak orang tu tua tapi datang dengan susah payah. Ya Allah, aku ni muda lagi pun malas solat. Kita bermuhasabah benda baik. Itu semua mempengaruhi minda kita, emosi kita, hati kita. Bila kita Allahu Akbar, betul kita membesarkan Allah, kecil segala-galanya. Siapa yang kita ikut ketika itu adalah imam yang kita solat. Kita mendatangi solat sebelum dipanggil. Kita kan, kita tak suruh pun anak kita dah buat dah. Ya Allah, siapa tolong mama lipat kain ni? Siapa tolong mama clearkan sinki dapur ni? Ya Allah Ustazah, yang sulung tu bahagia, tengok belum disuruh buat dah. Kalau nombor 2 tu Ustazah suruh 10 kali pun tak datang-datang. Yang nombor 3 lagi lah, jangan harap. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Itu kita dengan anak yang baru mengandungkan 9 bulan 10 hari, yang baru kita rasa kita yang bagi makan kat dia. Allah ciptakan kita. Kan subhanallah, dah dipanggil hayya 'alas solah. Kita boleh japlah. Akhirnya kita tak solat lah. Maka orang-orang ini termasuk orang-orang munafik. Terakhir, satu hadis Nabi SAW bermaksud, barang siapa yang mahu menjaga solatnya, maka adalah ia menjadi cahaya dan tanda bukti serta dapat menyelamatkan baginya pada hari kiamat nanti. Sedangkan orang yang tidak mahu menjaga solatnya,
Nampak? Yang menjaga solat, dia akan dapat cahaya sebagai tanda bukti. Subhanallah, kan? Wajah yang bercahaya, kan? Subhanallah. Ini gambaran nanti di hari kiamat. Sedangkan orang yang tidak mahu menjaga solatnya, dia tidak mempunyai cahaya dan tanda bukti serta penyelamat di hari kiamat nanti. Bahkan, ia kekal kelak akan berkumpul dengan Fir'aun, dengan Qarun, dengan Haman, dengan Ubay bin Khalaf, nama-nama yang memang dah diberitahu kepada kita bakal menghuni neraka Allah. Kita nak berkumpul ke dengan orang-orang macam ni? Kita nak berkumpul bersama yang kita selalu minta, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Kita nak hidup dapat nikmat bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Kita tak nak bersama orang-orang yang Allah murka, yang Allah marah, yang Allah sesatkan. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, bab solat kita berjaya masuk satu sahaja. Kita balik daripada berhaji ini, kita tak mahu lagi melalaikan solat fardu. Percayalah, kalau sampai dekat Malaysia nanti, kita tunggu waktu solat. Nak keluar makan dulu ke? Lagi 5 minit, 10 minit nak azan ni. Kita solat dululah bang. Lepas ni baru kita keluar. Kita jaga waktu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, solat tu jauh terasa lebih khusyuk, lebih berkualiti. Sebab kita yang mempersiapkan diri sebelum dipanggil untuk mendatangi. Tak sama nilainya dengan dipanggil. Seperti orang terpaksa mendatangi. Lega dah solat. Macam dah solat tu satu beban pula. Bahkan solat tu satu pertemuan yang indah kita dengan Allah. Semoga Allah bagi faham. Allahumma faqihna fiddin. Sesungguhnya yang Allah sayang adalah hamba yang Allah beri faham dalam agama. Semoga semua kita lah disayang Allah dan Rasulullah. Maafkan Ustazah mengambil masa. Moga bermanfaat. InsyaAllah pada siri yang seterusnya nanti kita sambung pada ciri yang keempat. Terima kasih tim Harmoni yang mengawal pertemuan kita secara dalam talian, petugas-petugas di Tanah Suci, tegur-tegur saya, Prof. Najib, Ustaz Hatta dan semua yang ada. Dan terima kasih perhatian kepada semua para duyufur rahman dan semua yang bakal berangkat. Semoga Allah beri ketenangan. Teruslah melangkah dengan tawakal itu ala Allah. Panggilan Kaabah, panggilan haji, pasti kita datangi kerana ini adalah seruan daripada Sang Rabbul Izzati. Maaf zahir batin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.